Assalamualaikum. Suasana kawan-kawan. Suasana hari petang. Tadi ada bunyi ribut sekejap kan. Sebelum kita asar tadi ada bunyi ribut. Kat manalah hujan tu. Minta-minta janganlah banjir. Tahu ni besar. Puak tu dekat bawah tu. Dekat sana. Kita ada dekat sini. Kan? Kita ambil kayu-kayu buruk ni. Tu. Baik tu bunyi tu. Ibu dia ke mana lah baik ni. Ibu dia ni mungkin kena tu. Apa benda? Multitasking scamming Fazali Ishak ni. Dia personal multitasking. Personal. Dia bawa confident dengan Liberation Front punya unit. Curi kan. Kita dah tanya kau daripada unit mana? Liberation ke? Dia kata Liberation Front punya unit scam. Curi punya. Kan macam dekat UMP dengan sekolah sukan tu kan. Yang kerja dekat Kedah tu dia curi kereta tu. Berapa biji tu. Kita berniaga dekat situ pun dekat bawah dia berniaga dekat situ. Tak faham juga budak haji ni daripada budak lagi. Daripada motor GBO CAD yang digunakan untuk curi halau lembu kita tu. Curi. Okey. Kita nak tahu juga macam mana dia punya tindakan polis ke atas suspek ni tadi. Sebab dia mencedera kan. Dia tipu pasal haji tu, apa benda tu, umrah tu. Cuba cek balik. Ni lembaga tambah haji. Minta kemari, tengok, berhati, buat pemeriksaan apa benda, latar belakang, minta bantuan polis, insya-Allah. Dia ada sesuatu ni pasal travelling agent ni dengan kawan tu. Okey, terima kasih, kita jumpa lagi next video insya-Allah.